Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan hasil kerja bagi kursus kaedah mengajar di bawah program Diploma Pendidikan Pasca Swaza semester 2. Pembentangan ini adalah bagi model inovasi pengajaran berinteraksi teknologi dengan tajuk manusia, iaitu kelas makanan bagi murid tahun 3. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Muhammad Izzy Farhan, Muhammad Izzuddin dan saya sendiri Siti Nurfarisha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfarisha binti Muhammad Nazir bernombor matrik P169069 akan menguraikan tentang inovasi kelas makanan. Inovasi kelas makanan ini merangkumi aspek standard pembelajaran, objektif, nama inovasi, bahagian yang diinovasi serta langkah-langkah membangunkan inovasi. Pertama adalah standard pembelajaran. Standard pembelajaran kelas makanan ini ialah memberikan contoh makanan bagi setiap jenis kelas makanan. Hal ini murid bukan sahaja mengenal pasti kelas makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, tetapi murid juga mampu mengaitkan setiap kelas makanan tersebut dengan contoh makanan dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini penting bagi membantu murid memahami konsep pemakanan seimbang secara lebih bermakna dan praktikal. Antara objektif utama inovasi ini ialah membantu murid menyenarai contoh makanan bagi setiap kelas makanan, membantu murid merabel kelas makanan berdasarkan piramid makanan dan akhir sekali meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep makanan seimbang. Inovasi yang dibangunkan dinamakan pinggan sihat, badan sihat. Konsep inovasi ini menekankan pembelajaran secara visual, interaktif dan kolaboratif dengan menggunakan platform seperti YouTube dan Canva bagi menarik minat murid serta meningkatkan penguasaan konsep kelas makanan. Antara bahagian yang diinovasi daripada kelas makanan ini ialah yang pertama, set induksi, iaitu paparan poster daripada Google. Langkah pertama iaitu paparan poster melalui Canva dan kad makanan, dan yang terakhir iaitu penutup video kelas makanan di YouTube dan peta minda. Langkah-langkah membangunkan inovasi yang pertama iaitu daripada set induksi melalui paparan poster melalui Google. Yang pertama, guru akan membuat carian poster bergambar kelas makanan di Google iaitu melalui carian. Seterusnya, guru akan memaparkan beberapa contoh poster bergambar kelas makanan tersebut, dan guru juga akan menggunakan animasi pembelajaran interaktif kelas makanan supaya ia menjadikan lebih menarik dan murid tertarik dengan inovasi ini. Langkah-langkah membangunkan inovasi yang pertama iaitu daripada set induksi melalui paparan poster melalui Google. Yang pertama, guru akan membuat carian poster bergambar kelas makanan di Google iaitu melalui carian. Seterusnya, guru akan memaparkan beberapa contoh poster bergambar kelas makanan tersebut, dan guru juga akan menggunakan animasi pembelajaran interaktif kelas makanan supaya ia menjadikan lebih menarik dan murid tertarik dengan inovasi ini. Langkah pertama, penyediaan poster menggunakan Canva dan kad kelas makanan. Pertama, guru akan memulakan aktiviti dengan mengakses Canva melalui pelayaran internet menggunakan akaun yang sedia ada. Yang kedua, guru membimbing murid untuk klik pada butang carian dan memilih desain poster. Guru juga turut memberitahu saiz yang sesuai adalah A4 dan A3 untuk bersesuaian dengan tajuk ini. Yang ketiga ialah guru menunjukkan cara menambah gambar atau membentuk melalui elemen atau foto. Guru juga membimbing murid memilih teks yang sesuai dari segi font, saiz dan warna supaya kelihatan lebih menarik. Dan yang terakhir, guru akan membantu menyemak bagi memastikan kekemasan dari segi teks, gambar, elemen, latar belakang dan warna yang bersesuaian dengan tajuk yang dipilih. Guru menunjukkan cara memaknai melalui format PDF atau PNG dengan cara share dan download. Langkah kedua dan terakhir ialah pencarian video kelas makanan di YouTube dan penyediaan peta minda. Yang pertama, guru akan menunjukkan cara untuk membuka laman web YouTube serta membuat carian di bahagian search berkenaan tajuk yang ingin dipelajari. Yang kedua, guru akan menaikkan terkunci bagi tajuk, contohnya Sains tahun 3 Manusia. Guru akan memberikan arahan untuk memilih tajuk video yang sama bagi setiap murid dengan menekan butang play pada video tersebut. Dan akhir sekali, guru akan memainkan video di hadapan kelas dengan menggunakan projektor dan skrin untuk dipertontonkan kepada murid. Guru juga turut memberi arahan supaya
murid lebih fokus dan memahami inti video ini supaya memberikan pengajaran ataupun sebagai rujukan kepada mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada pensyarah bagi subjek Kaedah Mengajar iaitu Dr. Fathiah Muhammad Kamaruzzaman. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH2 saya bagi mata pelajaran sains tahun 3 inovatif. Temanya adalah Sains Hayat. Tajuk manusia kelas makanan. Nama saya adalah Muhammad Zain Farhan bin Azman, umur matrik P171339. Okey, untuk standard pembelajaran, standard kandungan 3.2 kelas makanan. Standard pembelajaran 3.2.2 mengitlak kepentingan makanan mengikut kelasnya kepada tubuh manusia. Untuk justifikasi, standard pembelajaran ini memberi fokus kepada pemahaman murid tentang kepentingan setiap kelas makanan kepada tubuh manusia. Murid bukan sahaja mengenal pasti kelas makanan, malah dapat menghubung kaitkan fungsi makanan dengan kesihatan dan keperluan tubuh manusia. Seterusnya kita pergi pada objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat objektif 1 adalah murid dapat menyatakan 7 kelas makanan dengan betul. Seterusnya, objektif yang kedua adalah murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu kepentingan bagi setiap kelas makanan secara lisan atau bertulis. Untuk justifikasinya adalah objektif ini dibina bagi memastikan murid mengenal pasti kelas makanan dan memahami kepentingannya kepada tubuh manusia selaras dengan standard pembelajaran 3.2.2. Seterusnya kita pergi kepada inovasi. Inovasi yang digunakan adalah EducaPlay. EducaPlay merupakan platform pembelajaran digital yang membolehkan guru membina aktiviti pembelajaran interaktif seperti kuis, padanan, teka silang kata dan permainan pendidikan. Seterusnya adalah kelebihan EducaPlay ini. Yang pertama adalah ianya dapat menarik minat murid. Yang kedua adalah pembelajaran lebih interaktif serta memberi maklum balas dalam kadar yang segera. Seterusnya, ianya mampu meningkatkan penlibatan murid dan sesuai sebagai aktiviti pengukuhan. Saya ada kongsikan baran logo EducaPlay ini. Inovasi dalam RPH. Kedudukan inovasi dalam RPH, bahagian penutup, rumusan dan refleksi. Petikan daripada RPH, guru menjalankan aktiviti flash quiz menggunakan gambar, makanan dan seterusnya memaparkan kuis interaktif EducaPlay sebagai aktiviti pengukuhan bagi menilai tahap kefahaman murid terhadap kelas makanan. Tujuan penggunaannya adalah untuk mengukuhkan pemahaman murid. Yang kedua, menilai tahap penguasaan murid. Sekali adalah ianya menjadikan sesi penutup lebih menarik dan interaktif. Okey, untuk langkah-langkah membangunkan inovasi ini adalah langkah yang pertama, guru log masuk ke aplikasi EducaPlay menggunakan akaun yang telah didaftarkan. Dia boleh sahaja menggunakan mana-mana akaun Google, email personal ataupun email siswa bagi membolehkan proses pembangunan kuis interaktif dijalankan. Langkah ini membolehkan guru mengakses semua fungsi yang diperlukan untuk membina, menyimpan dan menerbitkan aktiviti pembelajaran digital. Jika doktor dapat lihat, saya kongsikan paparan yang menunjukkan login pada paparan yang pertama. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang kedua. Guru memilih aktiviti kuis daripada pelbagai jenis aktiviti yang disediakan.
dalam aplikasi Educably ini. Pemilihan aktiviti ini dibuat berdasarkan kesesuaiannya dengan objektif pembelajaran dan kandungan topik kelas makanan yang akan diajar kepada murid. Okey, di sini ada juga paparan yang menunjukkan guru memilih tersebut. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah guru memulakan proses pembinaan kuis dengan menggunakan fungsi create quiz dan add questions. Pada peringkat ini, guru mula membina item soalan yang berkaitan dengan topik kelas makanan berdasarkan kandungan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di sini ada juga paparan yang menunjukkan proses pembinaan kuis tersebut yang mana fungsinya adalah untuk menambah soalan dan sebagainya yang berkaitan. Okay, langkah-langkah membangunkan inovasi seterusnya adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini, guru memasukkan soalan berkaitan dengan kelas makanan serta menyediakan 4 pilihan jawapan yang sesuai bagi setiap soalan tersebut. Guru turut menetapkan jawapan yang betul bagi membolehkan sistem membuat pemarkahan secara automatik setelah murid menjawab kuis tersebut. Sini ada paparan yang menunjukkan soalan itu dibuat dan guru memasukkan 4 pilihan jawapan dalam sistem kuis ini. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang kelima, yang mana guru melengkapkan keseluruhan kuis dengan menyediakan 10 soalan berdasarkan objektif pembelajaran standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru turut menambah gambar serta elemen visual yang berkaitan bagi meningkatkan minat murid dan membantu mereka memahami isi pelajaran dengan lebih berkesan. Di sini ada paparan yang menunjukkan kuis tersebut telah siap dibina pada beberapa soalan, iaitu 10. Membangunkan inovasi yang keenam. Setelah kuis siap dibangunkan, guru menggunakan fungsi preview untuk menyemak paparan kuis. Semakan dilakukan bagi memastikan semua soalan, pilihan jawapan, gambar semua dipaparkan dengan betul serta berfungsi dengan baik sebelum diterbitkan. Di sini ada paparan yang menunjukkan kuis ini telah siap dibangunkan oleh guru. Seterusnya kita pergi kepada langkah membangunkan inovasi yang terakhir iaitu langkah 7. Guru menerbitkan kuis yang telah siap dibangunkan melalui fungsi publish. Sistem kemudiannya menjana pautan dan kod QR yang boleh dikongsikan kepada murid untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti dan pentadsiran. Di sini saya kongsikan juga paparan yang menunjukkan kuis ini menjana pautan dan boleh dikongsikan pada murid untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka. Untuk hasil inovasi ini, hasil inovasi kuis interaktif Educably ini, saya ada kongsikan paparan ini menunjukkan kuis telah tersedia dan boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja, terutamanya untuk sesi pembelajaran guru dan murid-murid mereka lah. Seterusnya, sini juga saya ada kongsikan link kuis mana ianya diambil daripada pautan tadi. Fungsi kuis interaktif Educably ini adalah ia mampu menguji kefahaman murid tentang pembelajaran mereka berkaitan dengan
topik pembelajaran. Seterusnya, ianya dapat mengukuhkan pembelajaran yang lebih efisien. Yang terakhir sekali, ianya mampu memberi pengalaman pembelajaran yang diperlukan dan menjana idea kreatif, kritis serta inovasi murid terhadap sebarang pembelajaran mereka di sekolah. Kesimpulannya adalah penggunaan edukable dalam pengajaran topik kelas makanan. Ia dapat membantu meningkatkan penlibatan murid melalui aktiviti kuis interaktif. Inovasi ini juga dapat mengukuhkan pemahaman murid tentang kepentingan setiap kelas makanan serta membantu guru menilai tahap kefahaman murid mereka secara lebih berkesan dan secara lebih kondusif untuk meningkatkan juga sesi pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berinovasi dan meningkatkan daya kreativiti setiap guru dan mampu mendidik anak murid mereka supaya lebih kreatif membina sesuatu ataupun untuk meningkatkan diri lebih bersaing dalam sesi pembelajaran mereka di sekolah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Hafiz, nombor matrik P171432. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan RPH ketiga. Mata pelajaran adalah Sains, tarikh 18 Mei 2026 bersamaan dengan Hari Isnin. Tahun 3 inovatif, bilangan pelajar seramai 30 orang. Masa adalah 9.30 pagi hingga 10 pagi bersamaan dengan 30 minit. Tema Sains Hayat, tajuk manusia mengenai kelas makanan. Kemahiran fokus adalah mencirikan dan menghubungkaitkan. Standard kandungan adalah 3.2 iaitu kelas makanan. Standard pembelajaran adalah 3.2.3 iaitu menjelaskan dengan contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Objektif yang pertama adalah murid dapat mengenal pasti contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan secara berkumpulan. Objektif kedua, murid dapat menghasilkan menu makanan seimbang secara berkumpulan. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti beberapa contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan secara berkumpulan. Dan yang kedua adalah murid dapat menghasilkan satu contoh menu makanan seimbang secara berkumpulan. Seterusnya, inovasi yang digunakan oleh saya dalam RPH ini adalah aplikasi WordWall. WordWall ialah sebuah aplikasi permainan interaktif yang direka khas untuk pendidikan. Ia membolehkan guru mencipta aktiviti digital yang menyeronokkan dan mudah digunakan oleh murid sama ada di dalam kelas ataupun secara atas talian. Aplikasi WordWall ini terdapat pelbagai jenis permainan interaktif, antaranya adalah kuis, padanan, match up, roda putar, susun kumpulan, label raja, betul atau salah dan banyak lagi. Kelebihan adalah menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, membantu murid belajar melalui permainan dan cabaran, sesuai untuk ulang kaji penilaian formatif atau aktiviti kumpulan dan menggalakkan pelibatan aktiviti murid kerana mereka bermain sambil belajar. Ini adalah contoh aplikasi WordWall. Seterusnya, mari kita lihat mengenai aplikasi WordWall ini digunakan sebagai inovasi dalam RPH. Kedudukan inovasi dalam RPH adalah saya meletakkan di bahagian penutup, iaitu rumusan dan refleksi. Arahan yang terdapat dalam RPH adalah setiap kumpulan akan diberikan link untuk mengakses masuk ke dalam permainan interaktif kuis WordWall. Tujuan penggunaannya adalah menilai tahap penguasaan murid,
dan menjadikan sesi penutup ini lebih menarik. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah membangunkan inovasi tersebut. Langkah pertama, membuka link word wall, di mana guru perlu membuka link word wall di aplikasi Google. Kemudian, guru terus log masuk menggunakan akaun guru. Langkah kedua, cipta aktiviti baru, di mana guru perlu klik pada create activity dan memilih template label diagram. Guru perlu memuat naik gambar atau infografik supaya murid dapat melabelkan bahagian soalan. Langkah ketiga, mencipta tajuk dan memuat naik gambar atau infografik, di mana guru perlu menuliskan tajuk permainan interaktif tersebut. Guru perlu memuat naik gambar atau infografik dengan cara klik pada upload image. Baik, langkah seterusnya, langkah keempat mengenai tambahkan label pada gambar. Guru perlu senaraikan label dengan memberikan kata kunci atau nota sebelum membuat label di dalam gambar. Guru perlu menekan klik pada gambar yang ingin dilabelkan dan pastikan jawapan kata kunci atau nota tersebut berada pada label gambar yang betul. Setelah siap dilabelkan, klik butang selesai. Langkah kelima adalah permainan interaktif tersedia, di mana aktiviti yang dilakukan sebelumnya akan tersedia dalam bentuk permainan interaktif bagi menarik minat murid-murid dalam mata pelajaran dan tajuk ini, iaitu sains. Guru perlu memberikan link tersebut kepada murid-murid supaya mereka dapat belajar sambil menjawab soalan yang diberikan. Dan langkah terakhir ialah langkah ke-6, sesi menjawab soalan, di mana murid boleh menuliskan nama kumpulan atau nombor kumpulan sebelum mula menjawab soalan yang diberikan. Setiap kumpulan akan tersenarai markah dan kedudukan mereka berdasarkan apa yang mereka menjawab. Sekian daripada saya. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 7. Ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton.